Beg untuk pergi kerja yang tak mahal tetapi gaya ada ranggi sikit. Dengan pada masa sama, material dia water repellent. Okey, cuba korang tengok beg ni sesuai ke tak dengan korang. Dari sudut saiz dia, jom kita tengok apa benda aku dah sumbat kat dalam. Pertama, aku masukkan sampah-sampah ni. Besar juga. Dan yang kedua, aku boleh juga masukkan laptop bersaiz 15 inci. Cumanya laptop 15 inci tak boleh masuk kat dalam slot ni lah. Mungkin dalam 13 inci ataupun 14 inci lepas. Kalau kita tengok kan, material dia ni adalah jenis yang waterproof. Cuma aku tak nak claim yang beg ni kira waterproof sebab mula-mula memang aku ambil untuk review bagi brother-brother rider. Tengok-tengok, okey, keliling waterproof. Cuma dekat bahagian atas dia ni, kawasan ni bukanlah waterproof. Jadi aku takut kalau aku overclaim, andai kata hujan, air masuk dan masuk daripada celah ni. Oi, nanya. Jadi kalau brother-brother rider nak pakai beg ni, kena beringat sikit lah. Yang aku ambil ni warna hitam camouflage. Oh, aku memang suka warna pelik-pelik sekarang. Alright gang, jangan lupa untuk like, follow, share dan komen untuk aku review barang yang aku tak jual seterusnya.